Okay bosku, Assalamualaikum bosku. Bosku, ini saya nak buat video cara install signal bar reading dengan SMS dalam firmware QWERTY. Kebetulan ada orang yang minta dia nak pakai firmware QWERTY tapi dia nak bagi ada itu, jadi saya buat video sekali ya. Okay, first modem kena ada SIM card, kena ada internet dulu. Sebab kita nak download package daripada server package sana. Jadi kena ada internet. Macam mana pun kena ada internet dulu. Lepas tu pergi bahagian sistem, software. Daripada awal lah, senang. Okay, setting ini dulu, IP address 192.168.1.1. Lepas tu password kecil semua. Okay, lepas tu pergi bahagian sistem, software. Okay, update list dulu. Tekan ni, pastikan modem dah ada internet. Lepas tu tekan update list. Okay, dia akan jadi gini. Lepas tu filter ni, find package, file transfer. Okay, find package. Dia tak ada kat sini, dia ada kat sini. Available package ni, nampak? Ni. Okay, tekan sini. Okay, yang ini Lucy app file transfer ni install. Okay, tekan install, tekan OK. Okay, dia dah install. Tekan CTRL F5 nak refresh ini. Tak pun tekan reload pun tak apa kot. Reload. Okay, reload. Lepas tu file transfer tu, okay, dia dah ada sini. Nampak ini? Sistem juga, sistem file transfer. Okay, dah ada kat sini. Lepas tu choose file ni. Choose file ni kena masukkan package ni. 6 package. 6 package ni saya akan letak link di bawah ni. Di bawah apa? Di bawah video ni. Okay, bila dah masukkan satu-satu Okay, masukkan satu-satu. Yang atas dulu. Tekan upload. Okay, lepas tu choose file lagi. Upload lagi. Nampak dia update kat sini. Satu-satu ni. Sekarang 2 kan. Okay, nombor 3 pula. Upload 3 4. Okay, dah 4 5. Okay, 5. Okay, 6. Okay, dah upload semua sini. Hujung ni ada button install, nampak? Okay, install satu-satu. Tekan install. Okay, kalau gini dia configuring Lucy apps 3G Info Lite. Sabar dulu, tunggu dulu. Sambil tu reload sikit. Okay, dah settle. Install in root is up to date. Okay, lepas tu nombor 2 pula. Okay, reload sikit. Okay, dah. Nombor 3 pula. Oh, ni dia cakap apa ni? No search file or directory configuring. Tak apa, kita try tengok dulu nanti. Okay, dah install dah juga. Okay, nombor 4 pula. Dah install belum ni? Nampaknya ada hang, ada lagging di sini bosku. Sabar Kita try refresh dulu. Okay, tengah install lagi. Okay, install. Nombor 4 pula. Okay, dah install nombor 4. Nombor 5. Okay, belum lagi. Tengah download. Oh, yang ni tema. Tema ni tak perlu tukar, tak apa kot. Okay, nombor 5 dah. Nombor 6. Okay, nombor 6 dah. Okay, kalau tak suka tema ni, nak ubah balik sistem language and style. Yang ni, design ni ubah ke dark matter balik. Lepas tu save and apply. Dah save and apply, tekan CTRL F5. Okay, berubah balik tema asal. Lepas tu pergi modem. Okay, dah ada SMS.
SMS. Okay, SMS pun kena setting sikit ni. Tekan configuration. Yang ini ni, manage storage area ni, SIM card, tukar ke modem memory. Lepas tu save and apply. Okay, kemudian check modem info pula. Modem info yang ini pun kena setting. Yang ini pakai USB 1. Save. Baru naik signal. Alright bosku Semoga manfaat. Alright bosku. Assalamualaikum.